Okay, Pak Long King subscribe kawan-kawan. Ini cara kita support tim ni. Terima kasih Pak Long. Pak Long subscribe kita 3 bulan. Terima kasih Pak Long. Terima kasih. InsyaAllah semoga apa yang kita bagi bawa manfaat dan tuan-tuan yang subscribe berpuas hati dengan apa yang kita bagi tu. InsyaAllah. Kan? Terima kasih support kita kan. Joe, tuan betul ke itu tadi? Kimi 65. Pendeta Alam, tuan carilah saudara kita yang mengenalkan dirinya Gusti Menteri Buana nanti ya. Siapa pula ni kan? Saya tak kenal kan. Saya tak tahu. Tapi kalau tuan ada siapa saja, kita jumpalah kan. Kita tak tahu dalam apa yang kita jumpa, kita sembang tu, orang-orang tu dia ada maklumat-maklumat yang kita tak tahu. Kadang-kadang orang-orang kita ni kadang-kadang kita termalu lah. Pengalaman saya sendiri lah. Saya dua kali. Orang gelandangan yang kita nampak dia macam tak, kita rasa dia macam tak sihat mental dan sebagainya. Dua pengalaman saya mengajar saya dengan satu pengalaman kawan saya lah. Pengalaman kawan saya, dia tak bagi saya cerita kat siapa-siapa pun. Dah 20 tahun cerita ni sebenarnya, dia tak bagi saya cerita. Tapi kalau saya tak cerita nama dia, boleh kot cerita kan. Tapi saya cerita pengalaman saya lah dulu kan. Sebab saya nak cerita pengalaman kawan saya tu menarik juga. Dia cerita pada saya, tapi dia kata jangan cerita ke orang. Tapi dia kata jangan cerita ke orang tu. Jangan cerita ke orang tu sebab orang kenal dia tu. Tapi tak apalah, saya takut lah sebab dia tak boleh cerita kan. Tapi dua pengalaman cerita ni. Saya punya pengalaman sendiri lah. Orang-orang ni kadang-kadang kita kena tempelak dengan dia tau. Satu hari saya ingat saya tengah balik tengah malam tu, dekat 2 pagi. Saya tengah bawa kereta sampai ke satu tempat, saya tengah tunggu, saya nak kena hantar report. Masa tu saya pengarah war room kan. Jadi nak kena hantar report, tiba-tiba walaupun kita pengarah, tapi ada bos yang lagi atas pada tu, yang tiba-tiba minta report pukul 2-3 pagi, tengah drive ni, berhenti tepi jalan, tepi bus stop tu. Saya buka laptop, tengah-tengah buat kerja. Saya tengok ada satu gelandangan ni. Saya nampak dia macam tak sihat dari segi mental. Tapi saya rasa dia ni mungkin lapar ke apa. Saya berhenti kereta, saya tutup laptop saya sekejap, saya keluarkan duit, saya nak bagi pada dia. Kan? Nak bagi pada dia untuk dia buat bekalan untuk dia beli makan dan sebagainya lah. Saya nak bagi duit dekat dia, dia tengok saya, dia senyum, dia kata kat saya macam ni lah, dia kata, adik terima kasih adik, tapi adik lebih perlukan duit tu daripada saya. Saya tak perlukan duit, adik yang perlukan duit. Saya duduk dalam kereta, saya jadi bodoh lah dekat sejam tu kan. Sejam. Saya macam terkena dengan ahli falsafah macam Sokrates kan. Sokrates tidur tepi jalan tu, ceramah saya dengan duit saya nak bagi tu kan. Saya kata, malunya saya time tu kan. Saya bukan malu, saya dimalukan oleh dia. Saya malu pada kedudukan yang saya rasa duit saya tu bernilai untuk bagi pada dia, sedangkan duit tu tidak ada nilai langsung pada dia. Kan? Duit dan dunia ni tidak ada nilai pada dia, dan dia kata, adik simpan, adik lebih perlukan duit tu daripada saya. Saya macam nak menangis macam tu kan. Saya macam nak menangis. Saya duduk dalam kereta tu, saya duduk termenung, report pun tak hantar kan. Saya jadi jam otak saya kan. Apa Allah nak tunjuk kat saya kan. Second yang saya kena masa saya nak bagi seorang perempuan ni lah. Dia minta duit nak makan kan. Dia minta duit kan, saya tengok, saya kesian kat dia kan. Saya tengok dia macam dia tak terurus. Saya pesan, saya ni mulut. Lepas tu saya dah tak pesan kat orang lah. Walaupun kita pesan kat orang ni, pesanan yang baik kan. Tapi kita takut masa kita pesan tu, kita rasa kita lebih mulia daripada orang kita pesan tu kan. Jadi itu yang paling takut tu. Dan apabila seorang perempuan ni datang pada saya ingat lagi tempat tu dekat mana, dekat belakang PWC ada satu nasi kandar. Saya tengah makan tosai pagi-pagi kan. Pagi tu, dia datang pada saya, dia kata, adik ada duit tak? Akak nak makan kan. Okay, saya pun keluar duit, saya bagi duit untuk dia makan lah dengan suami dia, 2 orang kan. Dia macam gelandangan yang tak terurus, dengan tudung tak pakai dan sebagainya kan. Saya kata, saya bagi duit kat dia. Okey kak, ni duit untuk kak makan dengan suami kan. Makan duit kan. Kak, apa pun akak jangan lupa solat tau. Bukan, akak jangan lupa semayang tau. Saya kata, akak jangan lupa semayang tau. Jangan lupa semayang, insyaAllah kan. Apa benda pun buat, jangan lupa semayang. Dia kata, bukan semayang dek, solat dek. Dia kata, kita solat dek, kita bukan semayang. Saya kena perbahasan istilah dengan orang tu. Tosai saya tak sedap tu hari tu kan. Saya termenung kat situ. Aduh, kena lagi kan. Dia orang ni, itulah kan. Banyak kita boleh belajar dengan dia orang ni sebenarnya kan. Walaupun dia orang macam tu, kita tak tahulah dia orang. Kadang-kadang Allah tegur kita dengan dia orang kan. Itu benda lah.